Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Syab Ali dari Mesir. Sebentar tadi Samahatul Mufti menyebut satu ayat fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Bolehkah Datuk jelaskan dengan lebih detail bagaimana kita boleh menjawab mereka yang berkata Allah sudah mencipta aku sebagai seorang berdosa. So, jadi apa yang saya boleh lakukan? Terima kasih. Ini sedikit filosofi tentang takdir. Ia berbeza dengan dipahami oleh sebagian orang. Allah Azza wa Jal, sikit saya kata, Allah Azza wa Jal is the creator of everything. Pencipta bagi segala-galanya. So bagi Allah everything is the same. Hari ini, besok, kemudian. Ini time. Time ini sama di situ. Allah is the creator of time and place. Ini yang jadi debate di antara mazhab-mazhab teologi. Allah lah pencipta masa dan dia pencipta tempat. Semalam, hari ini, besok, kemarin, sejuta tahun akan datang, sejuta tahun yang lepas, di sisi Tuhan sama saja. Tak ada Tuhan tak tahu. Mungkin Tuhan lagi 6 juta tahun tahu juga tapi tak detail. Tak ada. Kenapa ada Tuhan? Tuhan is the creator of time. Sebab tu the essence of God, zat Tuhan has no time, tak ada masa. Kerana dia tidak terikat dengan masa. Kerana dia pencipta masa. Jadi di sisi Allah semuanya sama. Allah tahu fulan di sisi ilmu Allah. Fulan ahli neraka. Allah tahu tak? Allah tahu. Kalau Allah tak tahu sehingga dia kena hidup dulu, kemudian kena lalui kehidupan, kemudian kena buat dosa, baru Allah tahu, oh rupanya dia nak masuk neraka. That is not God. Itu bukan maksud Allah yang all knowing, yang maha mengetahui, yang alamul ghuyub, yang mengetahui semua perkara yang ghaib. Tak. Dia maha mengetahui. Sama saja kita buat, kita tak buat, dia maha tahu. 20 bilion tahun yang akan datang, apa akan berlaku di dalam time system, dalam sistem masa, diketahui oleh Tuhan. Dengan sedetail-detailnya, tanpa ada satu kesilapan. Kerana dia Tuhan. Itu maksud mengetahui. Tapi mengetahui bukan bererti memaksa. Untuk nak faham Allah, walillahi mathalul a'la, Allah lebih agung. Kita tengok ramalan kaji cuaca kata petang ini, malam ini hujan. Malam ini diramalkan hujan renyai-renyai. Tengok-tengok hujan turun. Kita kata karut betul ramalan kaji cuaca ni. Orang nak berniaga dia kata hujan. Dia ramal something yang kehadapan. Dia tidak memaksa hujan. Itu pada hamba lah. Allah maha pencipta segala-galanya. Bila Allah kata dalam catatan ilmu Allah, fulan ahli neraka, memang ahli neraka lah. Bukan dia paksa, dia mengetahui. Dulu saya suka buat di sekolah, bila pelajar-pelajar tanya, saya kata begitulah, universiti kan. Cikgu tahu bahawa saya 10 orang bakal dapat A. 10 orang dapat B. Dia bagi tahu report ramalan keputusan peperiksaan awal. Tengok-tengok memang dapat A. Boleh tak dapat A lah. Dah cikgu dah bagi tahu dah dapat A sungguh. Dapat A itu hasil peperiksaan. Tapi yang dia bagi tahu awal, dia mengagak disebabkan dia tengok potensi pelajar. Pada Allah dipanggil, pada manusia kita kata apa? Ramalan. Pasal kita mungkin betul, mungkin tak betul. Pada Allah adalah ilmu yang benar. So, kita tak perlu tahu di sisi Allah kita ahli syurga ataupun neraka. Kerana Allah bukan menetapkan kita menjadi ahli neraka. Tapi pengetahuan Allah, kita ahli neraka atau syurga, kerana Allah mengetahui apa yang bakal kita lakukan. Jadi jika kata telah tertulis di sisi Allah, itu yang kita baca, wasabaqa ilaihil kitab. Telah tertulis di sisi Allah. Maksudnya ilmu Allah tak salah. Jadi orang yang tak faham tu dia kata
dah Allah dah putus dah aku ahli neraka. Bukan. Allah tahu kau ahli neraka. Kalau dia tak tahu apa yang bakal nak berlaku, dia bukan tu Tuhan. Tapi pengetahuan bukan paksaan. Kita yang telah bertindak. Jika tidak, dia tak menghantar Rasul. Dia tak menyuruh kita bersungguh-sungguh berdakwah. Untuk apa? Jika semua manusia dah ditetapkan neraka ataupun syurga.